Pelakon Nur Hidayah berkongsikan saat-saat memasukkan diri ke liang lahat ketika berlakon dalam drama 1000 tahun. Kata Nur Hidayah, dia yang meminta kepada pengarah Abang Izzat nak masuk liang lahat, lepas tu dia lupa, nervous dan plus blur. Sampai-sampai dekat kubur, dia stuck air mata tak berhenti. Dia berpesan, jangan tinggal solat, wak imah kita ni jahat macam mana sekalipun. Jika ada rasa sayang dengan diri sendiri. Terima kasih Allah atas hadiah yang cukup besar. 9 Mei 2025, Allah izinkan akak masuk liang lahat 2 hari sebelum birthday akak. Dan birthday akak, suami hadiahkan kain kafan. Dosa banyak sampai Allah bagi nikmat ni. Momen ni mahal. Buat Abang Izzat, mata Nur jadi saksi betapa struggle-nya abang demi 1000 tahun. Terima kasih abang. Semoga tiap ketukan abang menjadi saham pahala buat abang. Di mulut abang tak lekang, abang buat kerana Allah. Nur akan Nur simpan rapi dalam hati. Semoga Allah membalas segala kebaikan abang. Buat seluruh warga tim 1000 tahun, kita adalah keluarga besar selama 6 bulan. Terima kasih atas kasih sayang. Buat yang menonton dan komen, percayalah berdirinya watak Nur atas izin Allah.